Macam mana cara nak dapatkan 5 gram emas ni? Nampak kecil kan 5 gram emas ni, tapi kalau tengok harga dia sekarang lebih RM3,000. Untuk dapatkan 5 gram emas ni mudah je. Kalau tuan-puan ada duit lebihan sebanyak RM3,000, tuan-puan boleh alihkan saja kepada 5 gram emas ni. Ataupun untuk tuan-puan yang kurang mampu, tuan-puan boleh saja buat simpanan emas ni sedikit demi sedikit ataupun gram emas demi gram emas. Caranya mudah je. Tuan-puan kena buka dahulu akaun Emas Public Gold ni secara percuma dan terus konsisten simpan emas ni 1 gram 1 bulan. Cukup saja bulan kelima tuan-puan dah ada 5 gram emas dalam akaun Emas Public Gold. Dan terus boleh keluarkan daripada akaun Emas Public Gold dan fizikalkan untuk tuan-puan pegang sendiri. Bila mana kita pegang emas kita, kita nampak hasil simpanan kita dan lagilah semangat kita tambah simpanan emas kita ni lagi dan lagi. Dan bila kita dah capai 5 gram emas ni, anak muda, student dan orang bujang boleh jadikan simpanan emas ni sebagai dana kecemasan. Boleh juga dijadikan sebagai backup belanja hangus ataupun aset yang pertama. Jadi kalau tuan-puan nak betul-betul capai 5 gram emas yang pertama ni, tuan-puan kena buka dahulu akaun Emas Public Gold ni secara percuma dan terus boleh mula buat simpanan dalam bentuk emas. Jangan tunggu, tapi mula dulu sebab kita dah nampak dan kita dah tahu dah manfaat bila mana kita mula buat simpanan dalam bentuk emas. Jadi untuk tuan-puan yang nak saya bantu tuan-puan dapatkan 5 gram emas yang pertama, tuan-puan boleh saja klik link di bio saya untuk saya bantu. So, 21, cek komen, jangan lupa follow.